Hari tu kita dah bancuhkan air mocha coffee kita. Okey, jadi anda semua nak tahu tak apa feedback-feedback daripada pelanggan-pelanggan kita bila minum air mocha coffee kita ni? Okey, jom kita dengarkan feedback-feedback mereka. Dia kena akhir gelak ni bahagia lah. Pakcik bagi tahu kat saya rasa macam mana. Oh, tak sedap apa tak ada kan? Ya, jujur. Okey. Sedap. Sedap. Dia gabungan kopi dan coklat. Rasa dia salah satu ke memang sebati ke serasi tak? Dia sedap lagi lah. Sedap. Lah. Serasi bersama. Sama. Pakcik bahagia? Sebab Dia kena akhir gelak ni bahagia lah kan? dia sedap. Sedap. Dia rasa macam mana? Dia rasa pekat, dia kau, dia sedap. Mocha ni gabungan coklat dan kopi. Rasa dia memang dua-dua rasa tak? Ke dia rasa salah satu je? Dia rasa macam belen duduk. Belen dua-dua. Sedap. Mocha ni apa? Minum kopi sikit lah. Betul. Dia gabungan coklat dan kopi. So, bila kau minum, kan kau minum tu, dia rasa sebati tak? Serasi tak mereka? Serasi pekat elok. Pekat elok. Okey, terima kasih. Hampa teringin tak tu? Grab lah sekarang.